Festival Jom Malaysia, kolaborasi dengan Pesta Kita yang diadakan di Central Market ini merupakan salah satu program untuk kita menggerakkan agenda kempen beli barangan Malaysia yang sebelumnya dianjurkan sudah beberapa dekad. Jadi pada tahun ini kita akan menjenamakan program ini, memperkasakan program ini dalam satu bentuk yang lebih meluas. Penjenamaan ini bukan sekadar perubahan, transformasi kepada logo, kepada nama, tetapi juga akan melibatkan anjakan kepada objektif dan juga strategi serta teras. Dan antara teras yang untuk kita gerakkan ini, kita menjadikan Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini sebagai satu gerakan nasional. Satu gerakan nasional yang berakar umbikan kepada nilai dan semangat patriotisme. Yang kedua adalah strateginya melaksanakan gerakan ini melalui whole of nation approach, pendekatan seluruh negara. Bukan hanya digerakkan oleh agensi-agensi kerajaan, tetapi kita ingin bring on board semua stakeholders penting, industri, peniaga-peniaga, dan juga adalah kebersamaan rakyat itu cukup penting. Dan yang ketiga adalah peralihan kepada fokus yang lebih luas. Kalau dahulu kita melihat dari segi nama sekalipun, programnya adalah kempen beli barangan Malaysia. Tetapi anjakan yang ingin kita laksanakan adalah melihat bukan hanya kepada barangan, dan kalau program pun selalunya dulu program melibatkan produk-produk tempatan, melibatkan makanan, minuman, F&B. Tetapi melalui Jom Malaysia ini kita akan perluaskan melibatkan produk, termasuklah juga yang melibatkan perkhidmatan. Dan yang keempat adalah matlamat golongan sasar. Saya sebutkan tadi patriotisme ekonomi, tetapi golongan sasar kita bukan hanya rakyat tempatan, tetapi kita juga mensasarkan kepada pelancong asing dan warga asing. Maksudnya di sini adalah kita mahu supaya produk-produk tempatan ini bukan hanya dibeli oleh rakyat tempatan kita, tetapi bagaimana kita boleh membantu dari segi promosi dan apa juga insentif yang berkaitan supaya produk-produk tempatan ini boleh menembusi pasaran global.